Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk kenalkan diri. Saya Muhammad Nabil Haris bin Hanif. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Pelagat yang terletak di Besar Terengganu. Kod sekolah saya ialah TBA 0077. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang sangat menyentuh hati dan penuh pengajaran yang bertajuk Aku Berdosa. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini adalah hasil karya dua orang penulis wanita yang bernama Shasha Ali dan Rashila Nur Ain. Buku setebal 116 halaman bercetak ini terdapat 10 bab dan diterbitkan pada tahun 2017 oleh Playbook Sendirian Berhad. Buku yang menarik ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang remaja bernama Qadri yang baru sahaja berumur 12 tahun tetapi telah terlibat dalam dunia jenayah akibat daripada pengaruh perasaan dan keputusan yang tidak bijak. Melalui surat yang ditulis kepada neneknya, Nekmah, Qadri menceritakan pengalaman yang penuh penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Cerita ini bermula dengan Qadri yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Akibat terlalu mengikut perasaan, dia terlibat dalam satu kemalangan yang telah mengubah hidupnya. Dia juga terlibat dalam jenayah pembunuhan yang menjerat dirinya. Dalam surat yang ditulis olehnya, Qadri meluahkan perasaan bersalah dan penyesalan atas tindakan yang dilakukannya. Ia berharap agar Tuhan mengampuni dosanya dan memberi peluang kedua buatnya untuk memperbaiki diri, seterusnya menjadi manusia yang lebih baik. Novel ini mengetengahkan tema penyesalan, pengampunan dan proses pembelajaran daripada kesilapan. Melalui surat Qadri, pembaca dapat merasai konflik batin yang dialami oleh remaja yang terperangkap dalam kesilapan dan keinginan untuk berubah. Salah satu kekuatan buku ini adalah cara menggambarkan perasaan dan pemikiran remaja dengan begitu mendalam dan realistik. Gaya bahasa yang digunakan mudah difahami dan sesuai dibaca oleh semua lapisan umur. Saya sangat mengusulkan buku ini kepada remaja di luar sana sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan. Saya kongsi, semoga perkongsian ini dapat memberi maklumat dan mendorong anda untuk lebih minat membaca buku Aku Berdosa. Sekian, terima kasih.